Hai para pendidik, dalam perkongsian kali ini, jom kita sama-sama bina satu kit peralatan yang sangat-sangat berkuasa yang direka khas untuk kita faham dan bina literasi murid-murid kita. Kita akan lihat macam mana teori pemerolehan bahasa ni sebenarnya boleh jadi alatan yang praktikal dalam bilik darjah. Baiklah, ini dia soalan paling utama kan? Setiap hari sebagai guru kita berdepan dengan soalan ni. Kita ada macam-macam jenis murid dengan pelbagai cabaran literasi. Jadi, bila kita faham cara mereka belajar bahasa, ia bukan lagi soal teori semata-mata tau. Ia dah jadi kunci untuk kita kesan masalah dengan tepat dan kita boleh rancang intervensi yang betul-betul menjadi. Tak adalah kita main cuba-cuba kaedah je kan? Jadi, jom kita tukar sikit cara kita pandang teori ni. Lupakan sekejap buku-buku teks yang tebal tu. Bayangkan anda ni seorang tukang yang mahir dan teori-teori ni inilah alatan dalam kit anda. Setiap satu ada fungsi khas, ada kekuatan tersendiri. Dan bila kita tahu nak guna alat yang mana pada masa yang betul, itulah tanda seorang pakar. Okey, ini dia perjalanan kita. Mula-mula kita akan faham dulu apa potensi yang ada dalam setiap murid. Lepas tu kita akan buka kit peralatan kita dan kita akan belik satu-satu alat. Ada sepana, ada pelan tindakan dan kanta pembesar. Dah kenal semua alat, kita akan belajar pula macam mana nak pilih alat yang betul untuk kerja yang betul. Dan akhir sekali kita akan lihat bagaimana semua ni membentuk kraf seorang guru yang hebat. Jom kita mulakan dengan alat yang pertama. Kita panggil dia sepana yang mewakili teori behaviorisme. Cuba bayangkan sepana. Kita guna untuk apa? Untuk ketatkan skru, untuk pastikan asas tu kukuh dan mantap. Alat ni, kalau kita nak kaitkan dengan nama besar, kita akan teringat pada B.F. Skinner dan Ivan Pavlov. Fokus utama dia adalah untuk membina asas melalui tindakan yang kita boleh nampak dan kita boleh ukur. Pendek kata, ia satu pendekatan yang sangat praktikal dan berfokuskan hasil. Jadi, macam mana sepana ni berfungsi? Senang je sebenarnya. Ia beroperasi atas prinsip mudah. Ada rangsangan, ada tindak balas dan ada peneguhan. Murid tiru, murid ulang, murid buat latih tubi. Bila mereka buat dengan betul, kita bagi ganjaran. Ya, bunyinya macam mekanikal sikit, tapi ia sangat-sangat berkesan untuk kemahiran asas. Dan ini contohnya dalam kelas. Untuk membaca, kita fokus pada latih tubi sebutan. Guru sebut ba, murid ikut ba. Untuk menulis pula, ia memang perfect untuk latih kemahiran motor halus. Macam mana? Buat aktiviti salin huruf berulang kali sampai tulisan tu jadi cantik dan sebati. Tapi, macam semua alat, sepana ni ada pro dan kontra dia. Kekuatan dia, ia memang hebat untuk murid pemulihan atau untuk ajar kemahiran asas. Hasilnya cepat dan senang nak buat. Tapi kelemahannya, ia boleh jadi terlalu mekanikal dan kurang sangat galakkan pemikiran kritis. Jadi, ia adalah alat untuk tugas yang spesifik. Baiklah, dah selesai dengan sepana, kita beralih pula ke alat nombor 2 dalam kit kita. Pelan tindakan. Yang ni mewakili teori kognitif. Kalau sepana tadi kita guna untuk bina asas, pelan tindakan ni pula kita guna untuk bina struktur yang lebih bermakna atas asas tu. Pelan tindakan ni yang dikaitkan dengan tokoh macam Jean Piaget adalah tentang apa yang berlaku dalam kepala murid. Ia tak lihat murid sebagai bekas kosong tau. Sebaliknya, ia lihat murid sebagai arsitek yang aktif membina bangunan pemahaman mereka sendiri. Yang ni prinsip dia memang lain betul daripada sepana tadi. Kat sini, fokus kita adalah pada proses mental. Murid bukan setakat tiru, tapi mereka secara aktif kaitkan maklumat baru dengan apa yang mereka dah tahu. Inilah yang kita panggil membina skema atau kerangka pengetahuan. Jadi dalam kelas, apa jadi? Fokus kita terus berubah. Bila membaca, bukan lagi soal sebutan, tapi soal faham tak? Murid baca dan kita akan tanya, okey, apa kaitan cerita ni dengan hidup awak? Bila menulis pula, kita ajar mereka untuk rancang dulu, susun idea, baru tulis. Macam arkitek lukis plan sebelum bina bangunan. Jadi, apa yang kita perlu tahu pasal pelan tindakan ni? Kekuatan dia memang power untuk asah pemikiran kritis dan ajar murid belajar sendiri. Tapi, ada tapinya. Ia perlukan bimbingan yang teliti daripada kita sebagai guru dan mungkin kurang sesuai sikit untuk murid yang asasnya masih goyah, melainkan kita bagi sokongan tambahan. Dan sekarang, alat kita yang terakhir. Yang ni mungkin yang paling mind-blowing sekali. Kita panggil dia kanta pembesar atau teori mentalis. Alat ni bukan untuk kita bina atau rancang, tapi untuk kita lihat dengan lebih jelas apa yang sebenarnya dah ada dalam diri setiap murid.
Kanta pembesar ni, nama yang selalu dikaitkan dengannya ialah Noam Chomsky. Dia bawa satu idea yang, wow, memang radikal betul. Dia kata, manusia ni dilahirkan dengan keupayaan semula jadi untuk berbahasa. Ada macam satu chip dalam otak kita. Jadi, tugas kita sebagai guru bukan untuk ajar bahasa dari kosong, tapi untuk aktifkan keupayaan yang memang dah ada ni. Jadi, poin paling penting kat sini ialah, teori ni terus tukar cara kita pandang kesilapan murid. Bila seorang murid tu buat salah tata bahasa, itu bukan tanda dia gagal. Sebaliknya, itu adalah bukti yang otak dia tengah ligat bekerja, tengah uji macam-macam teori dan cuba faham sistem bahasa tu sendiri. Jom kita tengok satu contoh klasik yang mungkin kita semua pernah dengar. Seorang kanak-kanak mungkin akan cakap, saya sudah makankan nasi. Dari segi tata bahasa, memang salah. Tapi, kalau kita guna kanta pembesar kita akan nampak sesuatu yang lebih menakjubkan. Analisisnya, murid ni sebenarnya tengah uji undang-undang tata bahasa dalam kepala dia. Dia mungkin dah belajar imbuhan men-kan untuk perkataan lain dan sekarang dia cuba guna pada perkataan makan. Ini bukan tanda kelemahan. Ini tanda kepintaran linguistik. Kreativiti bahasa dia tengah berkembang pesat. Okey, jadi kanta pembesar ni, kekuatan dia, ia buat kita nampak potensi dalaman setiap murid dan ia bantu bina keyakinan mereka. Memang bagus untuk aktiviti pengayaan, tapi kelemahannya, ia lebih kepada falsafah. Agak susah sikit nak tukarkan ia jadi satu set aktiviti yang jelas dan berstruktur dalam kelas. Okey, kita dah ada 3 alat yang power ni. Sepanah, pelan tindakan dan kanta pembesar. Soalan paling penting sekarang, bila nak guna yang mana satu? Macam tukang yang hebat, kita kena tahu alat mana yang sesuai untuk setiap jenis kerja. Jadi, macam mana nak pilih? Senang je. Kalau murid perlukan pemulihan untuk kemahiran asas macam sebutan atau ejaan, kita guna sepanah. Kalau murid dah kuasai asas dan kita nak kukuhkan lagi pemahaman mereka, kita guna pelan tindakan. Dan kalau kita nak cabar murid yang dah mahir untuk jadi lebih kreatif, kita keluarkan kanta pembesar untuk pengayaan. Dan semua ni membawa kita ke kesimpulan kita. Ada kit peralatan yang canggih tu satu hal, tapi jadi seorang tukang yang pandai guna semua peralatan tu, itu hal yang lain. Inilah yang bezakan seorang amateur dengan seorang sarjana. Poin utamanya kat sini ialah tak ada satu pun teori yang paling bagus untuk semua keadaan. Guru yang betul-betul cemerlang bukan pengikut tegar satu pendekatan je. Sebaliknya mereka ni macam tukang yang mahir. Mereka tahu bila nak guna sepanah, bila nak guna pelan tindakan dan bila nak guna kanta pembesar. Mereka pandai gabungkan semua strategi untuk hasil terbaik bagi murid mereka. Jadi, sekarang soalan ni kembali kepada anda. Dengan kit peralatan yang baru ni, sepanah, pelan tindakan dan kanta pembesar di tangan anda nak jadi tukang yang macam mana? Pilihan ada di tangan anda dan potensi murid-murid anda juga berada di tangan anda.